Aircon kereta tak sejuk ni kadang-kadang boleh jadi juga sebab radiator. Dengar macam tak percaya kan. Macam apa kena-mengena radiator dengan aircon pula ni. Kau ni pala tahu lah. Macam mana pula radiator ni boleh jadi punca aircon korang tak sejuk. Pasal ni korang tengok ni radiator ni kat sini tau. Ni kalau nak kena buka ni kau boleh nampak lah radiator. Pasalnya radiator ni dia duduk sebelah kondenser. Kondenser yang ini korang boleh tengok. Kondenser ni ada pipe yang bersambung ke kompresor sistem aircon lah. Maknanya dia orang ni duduk sebelah-sebelah tau. Sini radiator, sini kondenser. Kondenser ni lah part aircon. Kondenser ni yang memainkan peranan untuk sejukkan gas aircon daripada kompresor supaya gas aircon yang bila masuk ke dalam kabin kereta tu rasa sejuk. Bila radiator masalah, contohnya radiator korang tersumbat, mungkin sebab sistem radiator berkarat, korang tak pakai coolant ke kan. Bila tersumbat, radiator ni akan panas tau. Panas gila punya. Bila radiator panas, dia pula duduk sebelah kondenser. Radiator tu akan memanaskan kondenser tu. Bila kondenser pun panas, masuk pula gas aircon dari kompresor pergi ke kondenser. Sepatutnya kondenser tu sejukkan gas aircon tu, tapi dia tak boleh nak sejukkan gas aircon tu. Pasalnya radiator dah panas dengan dia. Kondenser pun jadi panas. Bila dua-dua panas, semua panas. Korang dalam kereta dengan bini korang pun panas, bergaduh. Tengok muka bini pun menyampah. Selain tu boleh juga jadi punca radiator korang ni kurang air ataupun ada kebocoran. Itu yang menyebabkan dia tu panas je dan dia akan memanaskan kondenser. Jadi kalau aircon kereta korang tak sejuk, relax dulu lah. Jangan terus suspek benda-benda yang berkaitan dengan aircon, lagi-lagi kompresor kan. Sebab itulah kalau korang datang bengkel kita orang Ultima Auto Garage, kalau ada masalah aircon kan, kita orang akan cek dulu keadaan radiator korang. Radiator korang ni ada bocor ke, ada berkarat ke, ada air kurang ke. Kalau radiator korang cun, tak ada apa-apa masalah, baru kita akan pergi kepada sistem aircon. Kita akan cek pressure untuk tahu apa masalah sebenar dia. Sebelum korang bergaduh dengan bini korang pasal kereta korang ni aircon panas, baiklah korang datang dulu bengkel kita orang Ultima Auto Garage, cek dulu apa masalah aircon ni. Kadang-kadang macam aku cakap lah, mungkin jadi puncanya sebab radiator ataupun benda-benda lain yang kecil-kecil.